Salam sejahtera dan salam Seri Sentosa gemilang bersama. Saya Nur Maizatul Nazira binti Kemal Hisham, pengacara TVPSS Sentosa Media hari ini akan membuat liputan Hari Sukan Negara peringkat SMK Seri Sentosa bagi tahun 2025. Sambutan Hari Sukan Negara adalah bertujuan untuk memupuk budaya bersukan dan menggalakkan rakyat Malaysia mengamalkan gaya hidup yang aktif di mana pelbagai aktiviti sukan dan rekreasi dianjurkan di seluruh negara. Tanpa kita membuang masa, marilah kita mengikut liputan Hari Sukan Negara yang diadakan pada hari ini. Baiklah, bersama saya pelajar SMK Seri Sentosa. Boleh perkenalkan nama awak dahulu? Hello, my name is Kirti Manitra. I'm from 411. Okey, boleh awak beritahu saya apakah harapan awak untuk Hari Sukan Negara pada tahun hadapan? Maybe I hope they can make more sports such and stuff more interesting. So yeah, pretty much it's just that's it. Just more sport and maybe improve weather. Itu saja. Saya berharap untuk sukan yang akan datang lebih meriah dan bersemangat. Dan saya juga harap murid-murid akan menampil diri dalam sukan yang diminati. Saja. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa gembira lah sebab menangkan nombor 1. Dan dalam pertandingan ini saya dapat belajar nilai bekerjasama. Boleh saya tahu awak main sukan apa? Saya main sukan bola tampar. Oh, Tanya, terima kasih. Bagi tahu kenapa anda rasa Hari Sukan Negara penting untuk diadakan? Okey, pada pendapat saya lah, Hari Sukan Negara ini penting diadakan di sekolah setiap tahun kerana program ini membuka peluang kepada pelajar-pelajar untuk menjelaskan bakat mereka dalam bidang kesukanan dan dalam masa yang sama sekaligus memupuk nilai kerjasama antara pasukan. Itu saja. Begitulah tadi Hari Sukan Negara peringkat SMK Seri Sentosa bagi tahun 2025. Semoga program yang diadakan dapat meningkatkan kesedaran para pelajar dalam membudayakan sukan dalam kehidupan seharian. Saya pengacara anda untuk hari ini, Nur Maizatul Nazira binti Kemal Hisham. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Sehingga kita berjumpa lagi.